嗱，呢度咧就係第3站啦，就係三寶洞啦。三寶洞不特止係一個廟咧，佢仲係清明節就呢度好多係拜佢嘅祖先噶，所以呢度就三寶洞啦。所以我哋入去睇睇三寶洞。哇！原來三寶洞入邊咁驚訝嘅喎，所以再行去睇一睇。嚟呢邊先。呢度就三寶洞入邊啦，所以我都第一次入嚟。哇！原來入邊有烏龜，是嗎？烏龜。龜池 ，OK。所以呢一邊咧就係龜池。所以咧呢度係俾人用餵烏龜嘅，哦，呢個就係龜池。跟住右手邊呢度咧就有啲謎啦，所以點解係關咗個門？哦，呢個咁神秘咁隱蔽嘅嘢，哦，所以我試下查一查一啲資料，有嘅話下一集我講俾你聽點解關住個門，哦。Okay, saya hari ini berada di Sampokong di Ipoh Perak. So, saya terangkan sikit. Sampokong dijumpai pada tahun 1912. Okay, adalah kuil Buddha yang terletak di dalam Bukit Batu Kapoh dalam. Okay, sudah dibangunkan oleh masyarakat Buddha sendiri dan sekarang telah menjadi satu tarikan pelancong dari seluruh dunia. Di antara tempat-tempat menarik adalah pavilion yang dihiasi dengan cantiknya di depan kuil dan taman berlandscape menggandui kolam ikan yang telah dianugerahkan the best landscape garden di Malaysia dalam tahun 1993. Selain dari itu, patung Buddha dan dewa-dewa yang lain diletakkan di tempat-tempat yang tertentu untuk memudahkan penganut membersembayang. Okay. Satu laluan berjalan kaki telah dibina di dalam kuil itu menuju ke arah kolam kura-kura di mana pengunjung boleh memberi kangkung untuk diberikan pada labi-labi sebagai makanan. Inilah Sampokong. Please follow my Facebook page, Jim Jim.